Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak buat sedikit review tentang Asus Figure Arts, iaitu Full Power Frieza daripada siri animasi, daripada siri manga Dragon Ball. Okey, ini sebenarnya adalah watak musuh Goku lah. Okey, biasanya musuh pada kaum Saiyan. Okey, di mana ini ketika dia melawan dengan Son Goku, Son Goku dapat bertukar menjadi Super Saiyan yang pertama. First time Goku jadi Super Saiyan, and then the Frieza terpaksa mengeluarkan kekuatan sebenar dia lah 100%. Jadi inilah dia Full Power Frieza. Kita tengok dia punya design box art daripada depan. Tu daripada depan kita nampak macam tu. Box art daripada tepi. Beberapa aksi action figure ni boleh buat, ya. Belakang ini dia gambar action figure tu sendiri dengan dia punya aksesori apa semua. Ini daripada tepi dia tulis Full Power Frieza. Jom kita cuba buka dulu, bawa keluar action figure kita ni. Jom. Ni dia kita dah bawa keluar. Kita dapat dua set tray ni lah. Satu ni sepasang piring, kira piring kuasa lah kot. Piring kuasa yang tajam lah. Ada dapat sepasang. Kemudian tu dia action figure kita dengan aksesori dia. Jom kita bawa keluar sikit, tengok aksesori dia macam mana. Jom. Jom kita tengok piring kuasa dia ni. Dia dapat dua. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik plastik dia. Kita nampak dia punya ni lah, tekstur dia ada tekstur. Lepas tu dekat bawah ni ada dia punya pack dia. Boleh cucuk pada pergelangan tangan lah, nanti kita tengok. Ni sepasang. Kemudian kita tengok aksesori seterusnya. Ini dia. Lama. Cantik lah. Ada aksesori tambahan muka Goku. Face sculpt Goku. Jom kita tengok dulu. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dahulu pergelangan tangan. Ini dapat dua pergelangan tangan yang jari lurus ni lah. Ni sebenarnya dia buat power dia. Dia tembak piu piu. Cantik detail dia. Nampak detail dia. Kuku hitam. Dan Frieza ni dia punya skin tone dia macam putih kelabu kot. Putih kelabu ke warna biru sikit lah. Dia bukan warna putih sangat. Ini pergelangan tangan yang terbuka untuk tembak juga. Tembak power dia. Pun sepasang. Kemudian kita dapat pergelangan tangan yang sedikit mencengkam. Best lah. Dengan dia punya urat-urat tangan semua kan. Memang nice detail dia. Pun dapat sepasang. Kemudian dua pasang tangan yang menumbuk. Kemudian yang ni ada dua. Okey. Yang ni untuk piring, nampak? Ini untuk piring maut. Piring kuasa dia tu lah. Kita boleh letak dekat pack dia tu, kat sini lubang ni. Ada sepasang. Kemudian kaki. Pergelangan kaki ada dua juga. Dua pasang. Satu yang terbuka dan satu lagi sepasang lagi yang tutup macam ni sikit lah. Kemudian kita tengok adanya ekor. Ekor dia. Ekor ni kalau ikut anime dia, manga dia, ketika perlawanan Goku dengan Frieza ni lah. Sebelum Frieza ni keluarkan kuasa full power dia ni, Goku dah membuat satu serangan lah, sehingga menyebabkan ekor dia putus. Ni nampak terpotong. Ada paint application warna macam mana ni? Bukan warna hitam, macam warna coklat gelap sikit. Ni ada pack dia.
Seterusnya kita tengok dia punya okey. Dia punya head sculpt. Okey, tengok kepala ada berapa? Ada 4. Okey. Tengok dahulu yang pertama. Kita tengok. Sekejap. Mak. Tu dia. Kemas. Nampak? Detail dia. Ni cahaya terlalu kuat daripada sebelah sini. Okey, kalau tengok sini, ini muka dia tengah ketap gigi. Okey. Nampak? Mak, baru jelas sikit. Siap ada urat-urat dahi lagi. Okey, dia punya bahagian kepala ni memang glossy lah. Cantik, berkilat. Okey. Ni bahagian telinga dia. Best. Memang detail gila. Okey. Seterusnya, head sculpt yang kedua. Kita tengok head sculpt menjerit. Okey. Detail best siut. Mak dengan lidah dia kan. Lidah pun warna ungu. Okey. Best. Cantik lah. Okey. Yang bestnya dia punya urat kepala tu best. Nampak detail. Okey, yang ketiga. Okey. Ketiga punya head sculpt. Okey. Gaya muka ketap bibir juga. Ketap bibir. Ketap gigi juga. Tapi mata kecil sebelah. Dia pandang ke depan. Yang tadi tu dia macam pandang ke mana. Sekejap. Tengok banding sikit. Okey. Ni perbezaan dia. Nampak beza dia Okey, kedua-duanya ketap gigi. Tapi ini lebih geram lah. Okey. Cantik lah. Ekspresi muka dia best lah. Okey. Dan seterusnya, pada aksesori ni sendiri, pada action figure ni sendiri, head sculpt yang keempat. Ini gaya dia sengih. Okey. Best. Nampak kemas. Saya suka bagi atas. Memang glossy. Licin. Botak licin. Okey. Kita tengok aksesori yang terakhir, iaitu face sculpt tambahan untuk Son Goku. Okey. Yang ini sebenarnya untuk action figure first time Goku jadi Super Saiyan. Okey. Yang ini saya ada ni. Ini dia. Ini action figure dia. Kita boleh test nanti. Okey. Jom. Jadi kita tengok action figure Frieza full power ni pula. Dia punya apa? Joint dia. Okey. Detail dia dulu. Kita detail dahulu. Sekejap. Mak. Kalau kita tengok detail dia, memang menarik. Okey. Dia punya paint application. Okey, sculpture dia. Dia punya apa? Kecederaan kan. Memang best lah. Mak. Sekejap, saya buka plastik dulu. Ada plastik ni. Okey. Okey, dah buang plastik dia. Tengok. Terbaik. Itu punggung dia. Okey, kita pasang dia punya ni lah. Dia punya ekor ni. Ada pack dia. Pasang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Frieza ni ada beberapa versi lah yang pernah dikeluarkan oleh SH Figuarts. Okey. Tu dah pasang ekor dia. Ekor kontot. Ekor dia ada apa? Articulation. Okey. Best. Memang tough gila lah. Mak. Okey, jom kita tengok dia punya articulation. Mula dengan kepala dahulu. Okey. Kepala dia boleh tunduk macam tu. Boleh push. Ada joint kiri kanan. Ball joint lah kiranya. Okey. Lepas tu leher pun boleh pusing. Okey. Okey. Leher pun boleh pusing. Okey. Nah, kita tengok boleh dongak macam mana. Dongak banyak mana. Okey. Dongak banyak tu. Tunduk. Tunduk banyak tu. Okey. Tapi dia ada gap besar lah. Nampak gap dia. Okey. Gap pada leher tu. Okay. Kemudian kita tengok dia punya bahu. Okay. Bahu dia. Okay. Boleh angkat tinggi tu. Kemudian boleh pusing. Boleh pusing. Pusing habis lah. Clean. Memang clean.
Okey. Kemudian ada butterfly joint. Okey. Boleh jauh mana? Oh tu, butterfly joint boleh jauh ke depan macam ni. Oh, gila rapat. Okey. Memang boleh rapat lah. Kita punya apa? Kita boleh buatkan penumbuk tu rapat ke depan. Okey. Kemudian ada bicep swivel. Okey. Kemudian dia punya siku, berapa joint? Ada double joint. Takat tu boleh buat. Okey. Kemudian pergelangan tangan biasalah standard SH Figure Arts, ada 360 darjah, boleh pusing. Okey. Kemudian kita tengok dia punya ab crunch. Okey. Ab crunch dia. Boleh takat tu ke belakang, ke depan, takat tu je sikit. Okey. Boleh sengit kiri kanan. Okey. Kemudian waist pula, pinggang. Okey, boleh pusing. Tapi pelik sikit lah bentuk dia. Okey. Kemudian boleh ke depan. Ini maksimum boleh pergilah. Okey. Ke belakang. Okey, itu maksimum boleh pergi. Okey. Seterusnya kita tengok kaki dia. Kelengkang dia. Besar mana boleh buka. Besar tu. Dia terhalang. Sekejap kena elok sikit. Kena buat betul. Macam tu. Maksimum boleh pergi situ. Nampak? Okey. Masukkan bahagian betis ni ke dalam bahagian kelengkang lah. Baru boleh kangkang besar habis. Okey. Kemudian boleh sepak ke depan. Banyak tu. Sepak belakang boleh tak? Ke belakang banyak tu. Kemudian dia punya lutut dia, knee dia ada double joint. Boleh lipat macam tu. Okay. Dan seterusnya pergelangan kaki boleh pusing 360 lah. Okay. Okay, bagi articulation dia saya rasa okay lah. Sedap lah, best lah. Okay. Jom kita try guna aksesori dia. Okay, jom. Okay, sebelum kita guna aksesori, ini antara pose yang basic lah. Okay. Untuk final form Frieza ni, dia dah habis menjelma, dah habis keluarkan kuasa dia. Memang best. Okay. Jom kita gunakan aksesori. Jom, let's go. Ni dia, kita gunakan aksesori face cup yang ni, mata mandang ke bawah sikit ni. Okay. Ketat gigi. Kemudian dengan pergelangan tangan yang dia buat macam ni lah. Okay, jari lurus ni. Ni sebenarnya dia tengah buat serangan sebenarnya ni. Okay, serangan kepada Son Goku lah. Macam serangan menolak kot sebenarnya. Okay, dia guna kekuatan dia. Best. Dramatik sungguh. Okay. Jom kita try lagi aksesori seterusnya. Jom. Kita gunakan face cup, head cup yang ketap gigi yang lain pula. Okay. Kemudian kita gunakan pergelangan tangan yang sedikit terbuka. Macam dia nak mencengkam kan. Lama. Macam dia geram gila kat Goku kan. Best lah. Best. Okay, jom. Test lagi aksesori seterusnya dan posing yang seterusnya. Jom. Okey, ni kita gunakan headscarf yang mulut tenganga. Okey. Mula saya ingatkan nak buat dia pandang belah kiri. Tapi rupanya headscarf ni dia lebih kepada sebelah kanan. Nampak? Okey, kalau buat sebelah kiri dia jadi kelakar. Dia jadi macam dia jeling ke kanan juga. Jadi maksudnya headscarf ni memang dia untuk sebelah kanan. Okey.
Kemudian saya gunakan telapak tangan terbuka dengan yang kurang terbuka ni, okey. Kemudian kaki ni pun saya try guna part saya ni, okey. Maksudnya bolehlah buat macam dia tengah melompat terbang apa kan, okey. Macam ni saya nak buat. Lama, best. Okey. Jom kita try lagi guna aksesori seterusnya. Ini saya gunakan headscarf yang asal. Dia senyum, okey. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan untuk kita attachkan ni lah piring gergaji ni. Smart effect dia. Okey. Macam apa Friza buat pizza, okey. Best. Okey. Nanti kita tengok sikit tentang face cup tambahan untuk Goku ni. Kita tengok macam mana nak pasang dia. Pasang pada action figure Goku tu lah. Okay, jom kita try je. Okay, jom. Okay, ni saya gunakan face cup yang dapat sekali dengan Frieza full power ni. Kita tengok sikit face cup Goku ni. Siap ada kesan-kesan kena tumbuk. Kesan-kesan kecederaan. Kau erut mulut. Okay. Tapi okey lah, best lah kan. Boleh tambah lagi pose untuk Goku ni nanti. Okay. Best. Cuma kat sini kita nampak lah perbezaan saiz Goku dengan Frieza. Frieza tu kecil sikit lah, rendah sikit. Okay. Tapi memang pun dalam siri manga dengan anime dia pun memang Frieza ni rendah. Okay. Kena pakai stand lah. Okay. Jom kita tengok sikit perbandingan saiz Frieza full power ni. Okay, ni kita boleh tengok kat sini perbandingan saiz. Okay. Action Figure Arts full power Frieza dengan beberapa watak-watak lain lah daripada SH Figure Arts juga. Okay, dalam siri Dragon Ball. Frieza memang kecil. Memang watak dia kecil. Okay, dia bukanlah watak kecil. Saiz Frieza tu memang kecil dalam manga dengan anime pun. Tapi untuk yang versi full power ni memang body dia tough lah. Okay. Best. Jadi jika anda berminat untuk dapatkan action figure SH Figure Arts full power Frieza, anda boleh cuba dapatkan sekarang di pasaran selagi stok masih ada. Okay. Jumpa lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.